Topik yang seterusnya adalah brand positioning untuk 3 USP. Kalau tadi dalam panduan sebelum ni, kita dah go through tentang brand positioning untuk 4 positioning quadrant. Awak dah faham benda ni, baru awak boleh tengok step yang seterusnya untuk 3 positioning USP. Dah ready? Jom kita mulakan di whiteboard. Okay. Selepas awak dah decide, katakanlah dalam 4 positioning quadrant ni, awak dah kenal pasti dah. Saya nak menang dekat kualiti tuan. Saya memang orang kualiti. Sebab kualiti ni adalah DNA diri saya. Saya memang nak menang kat kualiti. So, katalah kualiti awak kata, saya target 9/10. Mungkin sekarang tak sampai. Akan datang saya nak 9/10. Dekat bahagian chip, awak tak adalah murah sangat. Mungkin awak mahal sikit dalam sekitar 4/10. Untuk bahagian speed, mungkin awak tak adalah laju sangat. Biasa-biasa je. Mungkin awak 6/10. Tapi distribution, mungkin awak fail. Sebab awak nak buat kualiti kan. So biasa kualiti kalau restoran tu sedap, satu cawangan je dah sedap. Distribution, tempat lain mungkin tak berapa nak sedap. That's why lah ada setengah kedai yang viral ni, satu je cawangan dia. Sebab itu je yang boleh disedapkan. Sebab dia ada air tangan. Air tangan tu susah nak diduplicate. So katakanlah kualiti. Jadi sekarang ni dalam chapter ni, 3 positioning USP, saya nak awak keluarkan. Jadi katakanlah awak punya USP adalah kualiti. Keluarkan kualiti ini dan tolong define apa maksud kualiti. Oh, saya paling kualiti. Ya, semua orang boleh define dia kualiti. Semua orang boleh claim saya paling kualiti. Tapi apakah maksud awak ni high quality? So saya nak awak keluarkan 3. 1, 2, 3. 3 USP positioning awak. Apa maksud USP? USP ni maksudnya unique. Uniqueware. S, selling. P, proposition ataupun point. Saya guna point lah, senang faham sikit. Unique selling point. Maksudnya apa yang menyebabkan awak ni unik daripada orang lain? Apa yang uniknya? Beza Orang yang murah A dengan murah B, dua-dua ada keunikan dia. Mungkin yang ni murah sebab dia suka bagi harga tanpa hidden charge. Yang ni murah pula sebab dia ada hidden charge. Contoh macam Air-Asia. Betul tak? Murah kan? Murah. Tapi korang tahu, add-on luggage jadi mahal. Betul tak? Add-on, contohnya kita beli tiket flight murah. Murah tu harga 600. Bila add-on luggage, 1,200 je jadinya. Sama mahal je. So, itulah unique selling point Air-Asia. Dia nampak murah, sebenarnya mahal. Nampak? Contohnya, saya ambil quality. Dalam example ni, kalau awak tengok example ni saya ambil quality untuk katanya kedai printing. Setelah awak buat kedai printing. Okay, untuk kedai printing ni, apa maksud quality? Oh, saya buat print baju berkualiti. Ayolah, apa maksud dia? So, contohnya awak cuba terjemahkan dalam bentuk yang praktikal. Okey, saya punya tuan memang design 100% custom made. Custom design oleh designer. Designer saya ni memang pengalaman. So designer saya ni, kalau tuan tengok design dia memang lawa gila. Saya rate 9/10. Memang designer ni berpengalaman. Yang ni saya include sekali dalam package. Contoh kat luar sana kalau dia nak upah designer mungkin 300, 500, 1000. Saya punya designer ni memang level macam tu tapi included. Sebab tu mahal. Nampak? Okey. Lepas tu bila awak pergi dekat Instagram dia kan, tengok design, uish, lawanya design dia. Itu maksud kualiti. Maksudnya dia takkan print design tak lawa. Sebab designer dia akan tapis. Dan design yang tak lawa, dia takkan post lah dekat Instagram dia. Macam tu. Okay, next. Mungkin awak ni adalah orang yang bagi 3 kali free revision. Revision ni maksudnya apa? Boleh ubah 3 kali. Revision. Oh, free je? Ya, free. Kalau ambil dengan saya puan, kita bukan saja buat design custom, high quality. Malah nak ubah 3 kali percuma. Kalau kali keempat baru kena bayar. Maksudnya memang tak ada hidden charge lah. Sebab itulah mahal. Oh, okey lah macam tu. At least puas hati. Yes. Kalau puan nak cari yang puas hati dengan kita. Lepas tu paling best, saya akan hantar sekali 3 free size tester. Ya ke? Iya. Kita akan bagi. Puan punya office kat mana? Oh, saya kat Kelantan. Tak apa. Kita akan shipping kan. Nanti bila puan dah lock deposit, kita akan hantar 3 helai baju. Size S, size M, size L. Ataupun kalau nak power lagi, kita akan hantar 5 helai baju tester. Wow, serius ah? Yes. S, M, L, XL, double XL. Contohnya. So, puas hati. Kan? Puas hatilah sebab dia dapat sekali dengan
5 free size tester. So itulah define quality. Saya tak cakap pun jahitan saya berkualiti. Oh, kualiti kami adalah printing kami berkualiti. Sama je lah macam tu. Semua orang define claim print ni kualiti. Contoh saya ambil restoran. Kenapa restoran awak consider sebagai kualiti? Oh, kami bersih. Nampak? Bersih. Jadi bersih adalah awak punya kualiti. Baik kali biru. Bersih adalah awak punya definition of quality. Okay, next pula adalah katalah awak restoran. Okay, awak kualiti juga. Tapi kualiti awak kat sini bersih. Contoh restoran. Okay, lagi apa? Oh, saya punya kualiti tuan, restoran saya, kita orang punya portion besar. Ui, okay. Maksudnya harga? Harga mahal tapi portion besar. Nampak? Big portion. So, awak kena define apakah kualiti bagi awak. Oh, kita punya kualiti ni tuan, sebab kita punya cream, kita memang tertarik kita pakai creamy latte je. Macam susu apa? Susu cair Susu dia tu susu premium Bukan susu biasa. Susu special sikit. Tertarik yang premium sikit kan. Dia pakai susu cair susu cair yang sedap sikit. Contoh. Pun boleh juga. So, awak kena define apa kualiti. Ini baru kualiti. Cuba kalau saya keluarkan pula speed. Oh, saya punya kelebihan tuan, laju. Okey. Apa maksud laju? Design siap dalam masa 48 jam. Oh, ya ke? Wih, design kami 24 jam siap. Wish, laju. Sebab tu mahal. Contoh nombor 2. Apa maksud laju? Laju kami boleh buat test print dalam masa 48 jam. Kita panggil free tester. Test print. Test print ni maksudnya kita akan print satu dalam masa 48 jam. Maksudnya tuan akan dapat terus exactly baju yang kita dah print sebagai tester. At least puas hati. Tak adalah kita print terus 20, tersalah pula 20. Lepas tu laju pula apa? Oh, laju mungkin sepantas 3 hari. Speed. Kita bolehlah define apa maksud speed. Contoh macam restoran. Laju. Oh, laju. Waiter kita memang laju. Kalau angkat tangan je sampai. Orang suka. So, laju ni biasanya untuk servis biasanya. Produk dia laju ni kurang sikit lah. Kurang nak praktikkan. Biasanya produk yang ambil masa lama. Contohnya buat perabot. Custom made perabot. Ada orang tak nak. Kenapa ramai orang pergi IKEA? Jom kita kupas. IKEA pula macam mana? Jom. IKEA. IKEA murah mahal? IKEA tak murah sangat. Tak murah. So, kita rate dia berapa kalau IKEA? IKEA 4 per 10 kan sebenarnya. Mahal ke kan? Kedai Bangla murah lagi. Okey, kualiti tak IKEA? Tak juga. Tapi adakah bawah kualiti ataupun dia kualiti juga? Kualiti je. Tapi taklah kualiti gila. So kita boleh kata berapa kualiti dia? 7 per 10? Laju tak barang IKEA? Laju gila. Datang hari ni bawa balik. Kau pergilah IKEA. Nak pindah rumah? Sistematik. Nampak? Pergi kat kedai Bangla, belum tentu dia hantar hari yang sama. Pergi kat kedai Bangla, tak ada stok. Oh, tilam ni nak kena order dululah seminggu. Orang tak ada masa. Sebab tu IKEA, orang ingat kualiti. Tak. IKEA speed, 9 per 10. Sampai tahap speed, dia siap ada showroom untuk awak experience. So, mungkin kat situ pun kualiti dia. Itulah definition kualiti bagi IKEA. Dia menyediakan showroom untuk orang test apa semua. Dan pendapat saya personally, IKEA agak kualiti. Sebab saya kalau sofa IKEA kan tahan lama, tak tahu kenapa. Kalau saya beli sofa Maju Home lah, SSF lah, duduk sikit, patah dah. So IKEA walaupun kayu dia kayu serbuk, tapi serbuk tak tahu lah, serbuk daripada negara mana kan, memang kualiti lah. Lepas tu dia pun agak menang lah dekat distribution. Sebab IKEA ni dia ada beberapa cawangan seluruh Malaysia. Jadi mungkin dia menang sikit sini lah. Mungkin dia 6 per 10 compare dengan kedai perabot lain. Senang nak delivery apa semua kan. So nampak kat situ. Jadi kita kena define apa maksud speed. Speed bagi IKEA adalah orang boleh ambil terus same day. Orang boleh pasang terus same day. Even IKEA ada servis pemasangan bayar 10% daripada harga barang. Pun ada. So that's why saya nak awak tolong pilih salah satu. Katalah awak kata cheap. Oh, saya punya murah. Okay, cheap. Katalah kita ambil bisnes pusat tuition lah. Okay, pusat tuition. Apa maksud pusat tuition awak murah? Oh, awak ada subjek a la carte. A la carte. Subjek awak ada a la carte punya style. Oh, okey. Nampak murah. Lepas tu apa maksud murah? Dia murah tak semestinya semurah-murahnya. Dia macam Asia punya konsep lah.
nampak macam murah. Tapi realitinya bila ada add-on mahal. Murah bila ala carte. Contoh murah yang seterusnya. Mungkin dia ada situasi murah. Maksudnya, katakanlah tak hadir kelas. Kota, katalah dia buat sistem kota. Kota maintain. Bagusnya. Puan, kami punya pusat tuition, katalah puan subscribe, kita guna kredit. Katalah puan bayar untuk package RM800, kita bagi untuk 12 kredit. So katalah anak puan tak dapat nak hadir, kredit tak potong. Uish, yes, sebenarnya lagi jimat daripada tempat lain. Sebab ialah kadang-kadang nak pergi bercuti, balik kampung tak sempat kerana sakit. That's why kami paling jimat. Kadang-kadang puan nak habis kredit ni ambil masa mungkin 3-4 bulan. Lah. Nampak tak? That's why kita yang define apa itu chip. So bila awak clear pada USP positioning. USP positioning, ini adalah zikir awak dalam marketing nanti. Awak akan sebut berkali-kali. Jom dapatkan servis private tutor dengan kami. Senang. Boleh pilih kelas secara ala carte. Kota unlimited tak habis, tak datang pun tak apa. Kota awak maintain. Dan yang paling best, bayar secara ansuran. Boleh menggunakan credit card contohnya. Kami adalah prank provider paling murah kat Malaysia yang paling berbaloi untuk korang ambil. Klik link bio sekarang, contact kami privatetutor.my. Kan? So, jelas. Jadi bila, kami paling murah. Jom ambil dengan private tutor, pusat tuition paling murah di Malaysia. Contact sekarang. Apa yang murahnya? Tak clear kan? So that's why, bila awak kata awak murah, awak kena keluarkan minimum 3. Kenapa 3? Sebab ini yang akan disebut setiap kali outro. Outro dalam konten awak. Nanti dalam video yang seterusnya saya akan ajar awak yang mana video ni dia ada 3. Dia terpecah pada 3. Pertama sekali adalah intro. Lepas tu kita ada content. Lepas tu kita ada outro. Intro ni biasanya 7 second. 3 second, 7 second. Content dalam 30 ke 90 second. Outro ni biasanya 10 to 20 second. Awak punya USP ni akan disebut di sini. Formula dia kalau saya bocorkan sekejap adalah OUA. O ni adalah offer. Awak kena sebut offer. Berapa harga. Sebut terus. Tulisan pun. Awak kena sebut offer awak berapa. Lepas tu USP awak apa. Lepas tu apa action yang dia nak kena buat. Nampak? Dalam kamera. Kan? So, offer ni sebut je lah. Jom join pusat tuition Mengah Holding serendah RM60 sahaja. Yang paling best, kelas ala carte lagi jimat, tak datang pun tak apa, sekian-sekian. Lepas tu, action, klik link bio sekarang. Nampak? So, bila awak buat content, awak kena sebut USP awak macam zikir. Sampai spontan awak sebut. Sebab awak tahu kelebihan awak apa. Awak tahu apa yang membezakan awak dengan pesaing. 3 USP. Inilah rahsia konten yang convert. Bukannya konten tu joget-joget, tak. Konten tu punya outro, jelas apa offer, jelas apa positioning USP. Bukan kata, kami murah, kualiti cepat. Mampus lah. Tak boleh nak deliver. Awak kena define, kalau quality fokus je. Kami pusat tuition paling berkualiti. Cikgu menjadikan pembelajaran one-on-one. First USP. USP kedua, equality. USP tak boleh combine. Mana boleh USP quality combine dengan cheap, combine dengan speed. Tak boleh. Pilih satu. Kalau tak percaya, tengok video sebelum ni. Saya dah beritahu. Kita nak menang satu, sengaja kalah semua. Sengaja. Kita akan menang juga semua eventually. Tapi bukan sekarang. Sebab kita punya capital dan masa kita limited. Time and capital. So, ini adalah penerangan tentang USP. Jadi, tolong buka spreadsheet. Kalau awak buka pada spreadsheet, tengok katalah awak dah pilih. Okey, awak dah isi dah. Chip awak berapa, kualiti awak berapa. Ini pembelajaran kelas yang sebelum ni. Video sebelum ni, tolong tengok. Sekarang ni katakanlah awak dah define. Awak punya kelebihan adalah pada kualiti. Okey, kualiti awak letak 9. So, letaklah kat sini. Apa USP kualiti awak yang sekarang? Masukkan. Contohnya, baju, jahitan, collar, kemas. Contohnya, masukkan lah. Ini yang sekarang. Boleh masukkan pula nanti. Akan datang awak target apa? Oh, kita nak ada warranty. Apa kualiti kita? Maksud kita ada warranty, ganti, bla 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 bla. Apa tahu awak ada apa lagi? Contohnya 5 free tester. Buat. Tapi jangan panjang sangat. Sebab tu saya bagi ruang dia tak banyak. Awak kena buat ayat dia. Kalau boleh pendek-pendek je. Dalam 5 patah perkataan,
7 patah perkataan. Cukup pendek untuk awak hafal sampai jadi zikir. Tahu zikir? Zikir ni maksudnya awak boleh sebut. Sebut hari-hari. Kita punya kelebihan 3 je. Kenapa customer pilih? Kita bagi free tester. Designer kita memang buat padu. Yang paling best. 3 kali free revision. Jom dapatkan servis printing dengan Adib Printing. Kita bagi awak designer yang berpengalaman. Design lawa-lawa macam ni. Dan dapat free 3 kali revision. Tak tukar, boleh. Tak puas hati dengan design, boleh tukar secara percuma. Dan yang lagi best, kita bagi 5 helai t-shirt tester. Tiada lagi masalah baju terbesar, baju terkecil. Dapatkan dengan Adib Megah Printing sekarang. Klik link di bio. Nampak? Macam tu Sebab tu penting USP ni. Gagal dekat USP, awak akan gagal dekat branding, marketing dan eventually awak akan gagal dekat sale. That's why positioning ni adalah DNA business. Kalau awak salah, kalau lah customer dah terhafal, sampai tahap awak kena tukar brand. Punyalah besar impact positioning ni. Okay, so itu sahaja. Tolong buka tutorial action plan ni, buat terus. So kita dah selesai untuk brand positioning. Jadi sebelum saya pergi pada video yang seterusnya, jom kita recap balik apa yang kita dah belajar. So dalam chapter yang pertama, kita dah cover brand positioning. Ada 2 benda, 4 positioning quadrant dan 3 brand positioning. Ni saya dah cover. Jadi awak dah faham tentang brand positioning. Sangat penting untuk menerangkan dekat mana kita nak menang. Menang satu, kalah semua. Sengaja. Itulah distinctive brand positioning. Distinctive. Dia memang sangat unik. Sebab itulah dia unik. Brand tu unik. Sebab kita nak pilih, aku nak menang kat speed, atau nak quality, ataupun dekat cheap. Okay, lepas tu pergi pula kepada yang kedua, positioning. Even though kita dengan pesaing dua-dua sama. Dua-dua nak menang dekat quality. Tapi isi kandungan quality, apa definition quality tak sama. Awak yang define. Bagi awak quality adalah collar cantik. Bagi dia pula quality kain sejuk. Tak sama. Nampak? So kita kena define apa itu quality kalau pilih pada quality. Apa itu cheap kalau kita nak menang pada cheap. Apa itu distribution dan apa itu speed kalau nak menang pada speed. So lepas dah clear benda ni, barulah kita pergi kepada video yang seterusnya. Jumpa dalam video akan datang. Pastikan awak siapkan homework ZAS.